Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video Zali kali ini Zali nak kongsikan berkenaan dengan kerja-kerja yang Zali buat dalam minggu ni. Dah siap dah kerja ni sebenarnya. Okey, kerja dia macam ni. Tangki air ni, biasa rumah atas tangga ni tangga kan. Tangga, bila kita naik atas, ni ruang atas tangga lah ni. Atas tu ada tangki kan. Banyak rumah macam ni lah. Ada juga yang letak tangki belah tepi sini atau depan, tapi selalunya sini. Ini slab konkrit tau. Tapi sini ni kayu lah. Yang belakang ni pun kayu. Sini je. Selalulah bocor-bocor dekat sini kan. Okey. Atas ni ada, selalunya ada nako lah apa semua. Tapi rumah ni, tuan rumah ni dah pindahkan tangki ni ke atas. Dia buat satu lantai kat sini, lantai kayu. Dia pindahkan tangki kat atas ni. Lepas tu dia buat satu bumbung. Cincai je lah dia buat. Dia punya material tu, dia punya macam aluminium. Lepas tu dia pasang apa entah, macam apa tu, atap yang nipis-nipis tu. Dah reput lah. Jadi di bawah ni dia pasang tile. Lantai ni dia pasang tile. Lepas sini ni dia buat flow trap lantai untuk apa ni, buang air daripada lantai kan. Lepas tu belah kiri ni dia ada buat satu bilik air. Jadi lantai ni sebenarnya L lah. L macam ni. Ada punya bilik air tu sudut sana. So ada jamban kan. Dalam bilik air mesti ada jamban. Jamban tu dia buat pipe pergi ke bilik air bawah. Dia join pipe tu. Macam tu cerita dia. Jadi lantai ni flow trap dia kat sini dengan sinki sekali. Dengan sinki dengan flow trap lantai ni dia pergi ke sini. Dia join pula pipe dalam dinding, tak tahu lah mana dia join. Tetapi akibat dia sini jadi bocor berpanjangan. Sini ada satu almari besar sini. Dah hancur. Tu semalam kita dah siap kerja, semalam juga dia orang datang pasang yang baru. Jadi bilik air ni, lantai yang atas ni, kita dah kopek dah tile ni. Flow trap yang kat sini kita pindah tepi ni. Sekali dengan pipe sinki tu. Atas ni sinki kan. Dengan pipe lantai ni, kita buat satu pipe lagi ke bawah, join dengan pipe ni. Macam tu. Lepas tu tangki yang lama ni dah bocor. So kita naikkan tangki baru. Kita pasang tangki baru lah. Kita pecahkan sekali dia punya bumbung ni. Kita pecahkan bumbung ni macam ni. Kita masuklah tangki baru. Itu cerita dia. So bila tangki baru tu dah naik, besar tangki ni. Lepas tu kita bina bumbung yang baru, bukan daripada aluminium tapi daripada besi hollow. Atap dia pula kita guna material metal deck yang ada span banyak tu. Anti karat. Metal deck tu dia tak berkarat tau. Bukan macam zinc. Itu kelebihan dia. Dia ada, yang saya tahu, 6 peringkat ketebalan dia. Ada yang paling tebal tu boleh pijak tau. Memang maksud saya tu, walaupun besi jarang-jarang tapi boleh pijak. Macam mana selalu pakai dekat kilang tu, tebal sangat. Tapi yang nipis tu selalu pakai dekat pagar-pagar, buat projek tu kan. Ada kan pagar zinc biru tu kan. Tu nipis je lah. Dah siap dah ni. Bumbung pada siap, tangki dah siap. Lepas tu tile ni tile baru tau. Tile baru. Lepas tu sekeliling ni, dinding ni kita sapu cat waterproofing. Dia nak macam tu. Lepas tu separuh daripada bumbung ni ada rabung. Ini separuh lubang tangki ni. Separuh lagi ada rabung. Rabung tu pun kita dah settlekan semalam. Yang pecah-pecah tu, ada atap yang pecah, kita tukar. Itulah kerja yang sudah dibuat dalam minggu ni.
Jadi kita sinilah kita susah. Sebab ni dalam bumbung. Sini rendah tau. Kita nak masuk ke ni, kita nak join ke pipe ni, merangkak atas bumbung ni. Takut siling tu pula pecah nanti. Silap-silap pijak kan. Itu memang mencabar sikit lah. Macam tu. Okay, itu saja yang saya nak kongsikan. Terima kasih kerana telah menonton. Assalamualaikum.